Ada strike pada Adam. Kan ada tu. Adam ada strike lagi. Alhamdulillah, makan SP kan. Mantap. Cakap. Kuda pis dapat pada kuda pis. Ya, alhamdulillah. Badan. Alhamdulillah ada strike lagi dah. Patah pula. Baik bang, baik. Baik. Sang cakap. Sama so. Alhamdulillah. 12 ekor. Mantap. Hello guys, berjumpa lagi kita di Eddie Striker Channel. Selamat pagi gang, selamat pagi. Nampak tak belakang tu kolam apa gang? Ulu Bendul Fish Valley. Hari ni kita orang bertiga gang. Aku, Adam dan Apis nak menggasak. Okay gang, yang mana baru masuk channel aku ni, jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah ni ya gang. Okay gang. Sekarang jam menunjukkan 9.50, lebih kurang 10 minit lagi kolam nak buka. Nak tak kami gasak tak gasak hari ni? Jom. Ulu Bendul Fish Valley, kolam A. Let's go. Hari ni kita orang conquer kolam ni kan, tak ramai kan. Aku nampak depan tu ada Adam, tu Apis. Mari kita conquer. Tapi air agak sejuk hari ni geng. Tak tahu macam mana ni. Semoga ada gasak lah hari ni. Baru lepas hujan ni tengok. Mana kiri kanan? Kanan. Hari ni kita orang target mungkin seorang dalam 5 ekor. Boleh dalam 15 ekor Apis hari ni Apis. Dekat dulu, dekat tu. Gila. Okey geng. Strategi kami pada awal pagi ni agak berlainan sikit. Kami bertiga berpecah dahulu supaya vision kami luas untuk mencari strike. Tidak tertumpu pada satu kolong yang sama geng. Okey? Antara aku, Adam dan Apis. Adam belah sana geng, Adam belah sana. Apis sana, tengah duduk tu. So kita cubalah tengok macam mana. Siren pun sudah berbunyi. First cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Masih belum ada ketukan ni semua 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang yang 10 orang pagi ni. Satu pun masih belum ada ketukan. Itu dah depan aku yang ada strike dah, abang baju hitam ni. Sang cakap. Alhamdulillah berjaya didaratkan. First strike of the day. Itu abang ni. Itu dia, Apis pun ada strike tu. Jengik Apis. Jaga Apis. Steady. Alhamdulillah bawal. Woo. Ada strike pada Adam. Ada strike pada Adam Rosli geng. Mari kita tengok. Alhamdulillah. Adakah dia mendaratkan itu sang cakap. Alhamdulillah. Berjaya didaratkan, mantap. Ada. Makan betul-betul. Cakap. Alright geng, ikan yang pertama aku mantap. Sang cakap. Mari cari lagi ikan yang kedua. Tu nampak tu jalan sampai dua ekor tu. Tak sampai 2-3 minit.
Tak sampai 5 minit kan, 2 ekor. Mantap. Kamu habis. Stand by habis. Jaga bumbung lah. Cepat lapis aku naik kat leader ni. Kamu habis. Dah main-main tu. Ada tu. Lama sangat tu. Jaga bumbung lah. Kau nak biar apa bila? Oh ya, yeah, kan. Kan ada tu. Jaga bumbung, bis. Jaga bumbung. Ada bidah ni. Ni kau telan je ni. Mantap, sang kaci. Steady bis ha. Dah 2 ekor lah. Mantap. Joget sikit bis. Oh, Etia Monica, apakah mau jadi pacar Kanda? Itu dah geng, abang topi hitam ni ada strike, sang siakap. Alhamdulillah makan SP geng. Mantap. Oh, dia mantap lah. Dah. Mari geng, cuba lagi lepasan ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lepasan ikan. Ada strike geng, abang baik topi hitam. Badan. Dah ada strike lagi. Dia boleh gasak ikan lepas ni. Ada itu je. Itulah. Banyak itu Alhamdulillah sang siakap lagi madam. Terbaik. Makan lagi Adam. Alhamdulillah ada strike lagi dah. Allah. Buang. Alhamdulillah ada strike lagi dah. Allah. Buang. Agak rok patah ni. Rok patah pula. Kacau ti. Ini bumbung. Itu dah geng, abang ni geng. Ada strike, belum nampak kelibat lagi. Ikan apa ni? Ikan apakah itu? Awal ke GT kah? Belum nampak kelibat lagi geng pada ni. Mari kita lihat ikan apakah. Tak nampak lagi. Oi kasar. GT kan? Tu lah, melelong tarik tau. Musing-musing. Dia tahu, kita cetuk ni pun dia tahu. Oh ya, dia tak main? Oh, depan. Mari kita lihat adakah abang ni berjaya mendaratkan ikan GT. Oi. Kasar. Tak mari. Tu dia lah. Sinar mata. Tiga kilo dah ni, 3 kilo. 2 kilo setengah, 3 kilo. 3 kilo, 4 kilo. Nampak lain macam 3 kilo ke 4 kilo gitu lah. Mari kita lihat adakah dia berjaya mendaratkan ikan itu kan. Kiri kanan. Alhamdulillah. Kasak. Kasak yang. Dia dengar kita celup ni pun dia lagi. Kasak apa hati. Dia dengar celup ni kan.
lagi. Tengah dia kerja sampai tepi kau nampak kawan celup lagi. Ya. Dia makan. Baik. 4 kilo tu. 3 kilo, 4 kilo ada tu. 3 kilo, 4 kilo. Baik bang, baik. Alhamdulillah dah ada orang putus lagi. Kuda pis dapat pada kuda pis. Ya, alhamdulillah. Allah. Dapat pada kuda pis. Ya, alhamdullah. Allah. Tak lekat dia, lekat bang, tak lekat. Cuba lagi. Mantap. 5 minutes later. Ada. Lagi sekali ni api lama sikit bagi lama sikit. Nampak berat, rasa ada berat. Berat. Ada unjuk 3-4 kali balas habis. Baik. Sang siakap, jangan ke sini. Mantap bis. Sama sok. Putus apa? Putus. RM5 lah. Dah. Hai, makan elok-elok. Lewang kan? Lewang. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, ikan yang kedua. Sang siakap juga. Hai, nak dapat ikan yang kedua pun makan masa juga ni. Okay, mari cari lagi. Alhamdulillah geng, ikan yang ketiga aku geng, sang kaci. Rezekilah set yang ketiga. Mantap, teruskan cari ikan yang keempat. Let's go. 5 minutes later. Tak pahit dah hari ni dia, tak pahit dah hari ni. A few moments later. Alhamdulillah geng, ikan yang keempat sang siakap. Adam pun dapat, mantap. Sang siakap juga. Sang siakap ikan yang keempat. Seorang 4 ekor semua. Aku 4 ekor, Adam 4 ekor, Hafiz sebelah sana pun 4 ekor. Alhamdulillah geng, nampak tak hasil kita orang tadi. Dalam aku 4 ekor, Adam pun 4 ekor, Hafiz seorang lagi pun 4 ekor. Semua total 12 ekor kita orang tadi. Daripada pukul 10 pagi tadi, tengok muka pada hitam ni sampai pukul 6 petang. Okay geng, yang mana baru masuk channel aku ni, aku ucapkan selamat datang dan jangan lupa tekan button subscribe kat bawah ni ya geng. Okay geng. Next kolam mana? Next nanti kolam next kolam mana? Pajam. Next kolam Pajam geng. Kita jumpa di kolam Pajam nanti. Alright geng, aku gerak dulu. Assalamualaikum.